Position. Satu lorongan di sebelah kiri untuk pemain jersey nombor 6. Laju, terlepas penjaga gol. Adakah jaringan? Mojur saja tak tepat dari pemain position. Terselamat pintu gol pasukan TMA. Satu lorongan daripada GG untuk Jen. Laju Jen masuk ke dalam. Sekali lagi Jen. Itu dia jaringan mudah untuk pasukan TMA. Dapatkan jaringan pertama perlawanan. Namun selepas jaringan pertama yang dilakukan oleh TMA, kita boleh melihat TMA yang banyak melakukan percubaan. Itu dia. Satu banger yang dilepaskan daripada GG. Itu dia percubaan dari pemain jersey nombor 8. Satu lorongan untuk pemain jersey nombor 11, tidak offside. Ada jaringan. Satu jaringan mudah untuk pemain jersey nombor 11 dari pasukan TMA. Pace yang mereka miliki tak seperti pemain yang pertama. Itu dia percubaan. Bagi saya lepas satu set untuk pemain jersey nombor 13 agak lewat. Ada pemain jersey nombor 3. Adakah jaringan? Berjaya penjaga gol untuk melakukan tepisan. Mainan 1-2. Satu placing. Ada Aiman situ. Terlepas Aiman. Peluang untuk menjadi penjaring pada malam ini. Main jersey nombor 3 dari pasukan Precision untuk melakukan serangan. Jadi untuk mencuri pemain nombor 8. Ada pemain nombor 3 tidak offside. Dekat jaringan. Itu dia jaringan pertama untuk pasukan Precision. Hasil gerakan dari pemain jersey nombor 4 yang mencuri bola di kaki kami. Tiada pemain yang melakukan jagaan terhadap beliau. Ini dia, ada jaringan kah dari pemain yang sama? Agak lambat pemain ini. Tak berjaya. Azib saya mendapatkan bola sebelum Fahmi berjaya melarikan bola. Fahmi, selagi Fahmi. Tak lepas daripada Fahmi, namun agak lama. Itu dia jaringan dari pemain yang baru saja dimasukkan. 2 sama dari pemain jersey nombor 19. Tinggi lampai pemain import mereka. Datang lagi pemain jersey nombor 19. Itu dia, ada jaringan. Kali ini datang pula dari pemain jersey nombor 7 untuk pasukan Precision. Datang lagi dari sepakan penjuru. Dapatkan bola Jen. Berhadapan dengan pemain import. Mikael. Lewat daripada Mikael. Itu dia, ada tindakan susulan daripada Mikael untuk mencari gol penyamaan. Untuk lepas. Kembali pasukan tim A mendapatkan bola. Jen. Selagi Jen. Cubaan daripada Jen kali ini. Jen berjaya untuk menambahkan jaringan. Membuat mereka kembali mendahului perlawanan. Adam tak ada yang menjaga. Satu percubaan terus. Itu dia jaringan daripada Adam. Melakukan jaringan terus. Dan berjaya untuk mencuri. Ada Gigi di bahagian tengah. Satu comeback untuk Gigi. Tertipu penjaga gol. Jaringan. Lagi. Tak sampai pula. Jen. Cubaan daripada Jen. Kali ini tak tepat daripada Jen. Cubaan. Itu dia. Hampir saja mendapatkan jaringan. Ada sentuhan terakhir dari penjaga gol. Fahmi lepas. Fahmi. Selagi Fahmi. Adakah jaringan daripada Fahmi? Itu dia. Tadi. Lepas untuk Fahmi. Satu acahan daripada Fahmi. Mudah Fahmi. Berikan jaringan ke-8 untuk pasukan TMA. Turbo Manufacture Assembly.
Cubaan dari pemain jersey nombor 7. Itu dah jaringan dari luar kotak penalti. Satu jaringan yang menarik saya rasakan dari pemain ini. Berikan jaringan keempat. Itu dia tiupan whistle penamat. Dan selamat berpuasa. Bye-bye.